Alhamdulillah, belum jawab dah gelak. Aduh, aku ni datang nak mencari anak kamu, si Murni tu. Dah 2 hari dia tak datang kerja. Itulah nasib baik aku ada anak. Ha? Dia ialah yang menengokkan aku. Aku tak sihat semalam. Ya? Ya, penyakit aku tu datang balik. Aku dah khabar dekat kamu. Dulu lagi masa zaman kita muda-muda. Nak belajar biar berguru. Ini kamu belajar tanpa guru, udah lain jadinya. Tak apa on. Buat istighfar. Astaghfirullahalazim. Siapa astagfirullahalazim? Siapa cakap aku belajar tak ada guru? Ya ke? Bila kamu gurunya? Yang aku tahu kamu tak ada guru. Kenapa kau cakap macam itu? Pula. Dah. Sabar. Duduk. Syuh! Aku dah suruh dia pergi dah. Ni. Kamu ni dah tak sihat ni. Pula. Bila aku nak cakap ni on. Macam ni lah on. Aku rasa eloklah kita jual. Aku pun sebenarnya bukanlah nak jual sangat. Tapi udah terganggu di rumah aku tu. Kenapa? Aku nak tidur pun tak senang. Bising. Bunyi jentolak, bunyi kereta semua ada sebelah rumah aku. Pernah tu aku terjaga dari tidur, piling depan kaki aku ni. Paling depan kaki? Oh, kaki. Nyari. Nyari kamu bangun. Kalau tak jadi bangunan kamu. Itulah pasalnya. Aku nak ke dapur, tiba-tiba pula ada orang jaga lalu lintas dekat pintu dapur. Pegang bendera merah. Maunya aku tak pindah. Engkau nak pindah? Aku takkan pindah. Kau dengan aku sama. Masuk. Aku dah panggil masuk. Macam mana nak buat? Dah masuk. Dah masuk. Kan dah masuk. Tutup dah masuk. Pintu mengelirukan. Depan putih, belakang putih, tombol sama depan belakang. Bos, kalau depan belakang dalam lain luar lain tu tak skar. Sini. Maaf bosku. La ilah. Macam otak kau mana otak kau? Tak ada bos. Aku. Ni. Pakai macam ni, nak pegang seluar. Apa tali pegang ke atas ni? Itu dulu bos. Dia pasal dah lama sangat kat bawah, jadi kita naikkan ke atas bos. Itu. Maaf. Nama kau siapa? Seman. Man, aku nak beritahu kau. Seman. Seman. Semat. Saya tak suka orang panggil nama sekat-sekat aku bos. Okay. Kau masuk kerja pukul apa? Pukul 8 sepatutnya bos. Sekarang? Pukul 9 bos. Ini 9, hangguk kau. 9 ni, jangan nak menipu aku. Ini 9. Kurang 2 bos. Tengok jam sekarang pukul apa? Bos, tak ada jam bos. Ini bukan jam bos. Siapa alihkan? Tak tahu bos. Bukan saya bos. Bos takkanlah semua salah saya bos. Tak bos, sebenarnya sekarang ni dia macam gini. Kalau bos asyik salahkan saya, sebenarnya bos tu yang salah. Bos yang salah. Bos patutnya kalau saya belum sampai, jangan sampai. Jangan sampai dulu. Nampak? Kalau aku sampai lepas kau sampai, aku lambat. Pukul berapa lambat? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 9. Apa? Sekarang pukul 9. Pukul 9 macam mana? Pukul 9 macam mana? Sekarang pukul berapa? Dekat sangat, tak ada jam. Siapa alihkan? Aku dah buat tadi, Habis nak minum apa? Abang kalau boleh nak air cannot live without you. Dah lama tak buat ni. Buni, Ya. kamu tolong tengokkan kedai ni. Aku nak ke kedai sekejap ya. Kejaya Pagani, sebenarnya lupa pula nak beritahu. Apa lagi? Kedai makan kita ni gula dah habis. Gula dah habis? Ya. Tak apa, tak payah gula. Kamu pun dah cukup manis dah.
Okey, tadi air tu makan mi ada mi. Mi goreng, mi lakna, mi bandung. Mi Bandung. Okey, tak naklah mi tu. Saya nak belum. Saya nak me and you we live together, we married, we have kids and we have son. Cia. Okey dah. Bos, kata nak pergi sama, pergi warung, pergi seorang. Kenapa? Aku tunggu lama kat situ. Bos lambat kan? Lah kau buat hal itu. Saya tinggal. Ya. Ini owner tu, ini Ya. yang tak nak jual tu. Owner tu. Sana, Ayah? Muni. Ya. Mana kawan ayah tadi? Yang mana ya? Yang color hijau. Ni siapa ni? Dia tak ada. Ni kenapa ni? Assalamualaikum pakcik. Saya ini bos saya. Ini bos saya. Tak nampak macam bos tapi Tak ini kenal bos. kau tau. Kau datang daripada daerah mana ni? Saya daripada Jangan ganggu aku lagi, boleh tak? tak. Dia bukan cakap dengan Aku bos. tak boleh tau. Dia cakap orang belakang. Jangan cuba panggil aku ke dalam tu. Jangan cuba panggil aku dalam tu. Oh. Aku tak boleh. Aku tahu kau belakang tu. Pakcik. Dah habis dah. Ayah dah sihat kan? Ayah memang sihat. Nak Maggi? Buah tak apa ya? Buah bagus, ya? Campur dengan Maggi buah tu. Ayah nak Maggi. Sebab tadi ayah nampak Muni bawa menu Luxina. Boleh cakap. Inilah maksudnya cakap. Pergi cakap. Assalamualaikum. Dah suka. Macam mana boleh terkeluar MLM ni? Apalah. Malu je kat orang. Pergi sana. Oh, dia cakap dengan Joey. Cakap dengan Joey. Yang ni aku cakap dengan kau.